Pernah tertanya kenapa superbike Jepun macam Hayabusa ZX12R dan R1 seolah-olah berhenti pada angka 300 km per jam. Sebenarnya ada satu perang kelajuan yang hampir menyebabkan industri motosikal Jepun terpaksa berhenti berlumba. Pada awal 1990-an, Kawasaki melancarkan ZX-R 1100 atau Ninja ZX11. Motosikal ini menjadi antara motosikal produksi terpantas di dunia dengan kelajuan sekitar 280 km per jam lebih. Kemudian pada tahun 1996, Honda datang dengan CBR 1100XX Super Blackbird. Honda bukan sekadar mahu menghasilkan motosikal yang laju, mereka mahu merampas tata Kawasaki dan mereka berjaya. Tapi kemudian Suzuki masuk perang pada tahun 1996 melahirkan GSX 1300R Hayabusa. Enjin 1299cc aerodinamik yang sangat agresif dan satu nama yang cukup simbolik, Hayabusa. Dalam bahasa Jepun, Hayabusa bermaksud Peregrine Falcon. Nama itu dipercayai menjadi sindiran kepada Blackbird milik Honda. Hayabusa kemudian menjadi motosikal produksi pertama yang mencecah angka 300 km per jam dengan ujian pada era tersebut mencatat lebih daripada 300 per jam. Dan perang ini belum habis, Kawasaki pula membangunkan ZX12R. Motosikal ini menggunakan teknologi seperti Monocoque aluminium frame dan direka dengan sasaran prestasi yang sangat tinggi. Masalahnya kalau perang ini diteruskan, motosikal produksi jalan raya mungkin menghampiri 300 km per jam ke atas. Pengeluar mula berdepan dengan satu masalah besar, bukan kerana mereka tak mampu membuat motosikal lebih laju, tetapi kerana mereka takut satu hari nanti pihak berkuasa Eropah akan mengambil tindakan terhadap motosikal berkelajuan ekstrim. Jadi sekitar tahun 2000, pengeluar utama Jepun bersetuju secara tidak rasmi dengan apa yang dikenali sebagai Gentleman Agreement. Pengeluar motosikal tak pernah berhenti betul-betul berlumba. Mereka cuma berlumba dengan perkara lain, kuasa elektronik, aerodinamik, percutan dan teknologi.